Posso bem sou, mas é só de fim de semana. Ini merupakan paparan awal website yang telah kami bina untuk memudahkan student mempelajari sejarah tingkatan 2. Website ini terdiri daripada objektif, kandungan, nota, latihan dan juga video yang memaparkan tentang sejarah tingkatan 2. Kami menggunakan aplikasi Kumu Space bagi melaksanakan pembelajaran atas talian. Ini merupakan bilik-bilik yang terdapat di dalam Kumu Space. Murid diminta untuk menulis nama dan menekan Join Space. Selamat datang ke Kumu Space. Ini merupakan paparan awal sebelum murid masuk ke dalam kelas. Berikut merupakan gambaran bagi keseluruhan kelas. Selamat datang ke kelas sejarah. Murid juga dapat menonton video YouTube menggunakan aplikasi Kumu Space. Terdapat juga bilik perbincangan bagi murid melaksanakan perbincangan di dalam bilik tersebut. Murid diminta untuk melakukan perbincangan bersama ahli kumpulan. Murid pergi ke bilik bacaan untuk mencari maklumat lanjut. Di bilik bacaan, guru telah meletakkan nota yang boleh digunakan oleh murid untuk persediaan menjawab kuis. Murid ke bilik ICT untuk sesi penilaian untuk tajuk yang telah dipelajari pada hari ini. Bilik rehat juga disediakan kepada murid. Murid dibenarkan untuk menonton pelbagai video ketika rehat yang diberikan oleh guru di dalam bilik rehat. A global shift in the world of work means more teams are becoming more distributed. More teams are becoming more distributed. Seterusnya, murid akan bergerak menuju ke bilik mesyuarat. Ini merupakan gambaran bilik mesyuarat yang kami bina di dalam aplikasi Kumu Space. Kelas pada hari ini tamat.